my channel. Okay, kali ni Sophie nak buat konten simple vlog Sophie bawa korang beraya dekat Sophie punya kampung halaman, iaitu dekat Taiping. Okay, Taiping Perak. Ikutkan Sophie ada dua, tapi kali ni Sophie untuk hari pertama Sophie raya dekat Taiping dulu. Kat mana bu? Bukit Gantang. Dekat Bukit Gantang. So sekarang kita orang dah on the way. Sekarang 29 hari bulan bersamaan dengan hari ni hari apa ya? Hari Sabtu. So hari ni hari Sabtu, baru Sophie nak bertolak balik ke kampung. Apa? Okey, sekarang kita orang lalu Skincai. Tapi kita orang tak berbuka lagi ni sebab sekarang baru pukul 7.11 minit. Tak berbuka lagi. So nanti Sophie akan tunjuk korang Sophie berbuka dengan family Sophie ramai-ramai. Okey? Bye-bye. Guys, so sekarang Sophie dengan family kita orang berhenti tepi jalan untuk kita orang berbuka puasa. Lepas tu habis je kita orang berbuka puasa, terus kita orang nak shoot balik sebab kita orang takut jam. Macam family Sophie yang lain, macam Sophie dah gerak semalam 28 hari bulan, tapi diorang gerak diorang jam start 10 jam. So hari ni kita orang tengok pace, estimate kita orang just like 4 jam lebih macam tu. So alhamdulillah lah tak jam. So kita berhenti tepi pasir. Okay, hi guys. Sophie sekarang pukul berapa Long? Halo, sekarang pukul berapa? Sophie rasa sekarang pukul 11. Kita orang baru sampai kampung. So ni adalah kampung Sophie, iaitu dekat kampung. Kampung ni apa nama dah? Nama kampung kita orang Senduk, tapi nama kampung yang tu, nama kampung lah, nama taman kita orang Senduk. Macam tu. Aku pun kampung aku sendiri aku lupa. Tapi kita dah sampai dah. So Sophie pun dah penat, Sophie nak rehat. Okay, bye-bye korang. Esok kita tunjuk aktiviti apa yang kita buat esok. Bye-bye, good night. Acuh, dah takkan bila air. Blackout guys. Lepas tu padam. Oh ni lah, saya kira. Kita ada lampu solar tu kan? Satu kampung. Satu kampung tak ada. Satu kampung, Fari. Satu kampung weh, satu kampung. Kurang. Satu kampung weh. Satu kampung. Satu kampung weh. Satu kampung kita orang blackout ya. Now kita orang kena letak lilin sebab tak ada. Satu kampung kita orang blackout. Aish, Faris. Kakak, ambil belah botol. Atok. Apa Atok? Dah pandang. bohong lah kau ni. Bari tinggal masa. 12. Kena tiu lah. Adik Miro dah repair awal. Hey, what's up guys, morning. Hari ni korang pada pukul 7.49 Sophie bangun untuk pergi, kita orang pergi pasar untuk beli barang-barang untuk kita orang nak rewang malam ni, untuk buat lemang, untuk buat rendang dan untuk berbuka sekali untuk last day. So kita pergi pasar dekat mana, taman ni je bung? Simpang Ni Simpang bukan Ampat. So, Pasar Simpang. Guys, Sophie dah sampai Pasar Simpang. Kalau ke mana korang duduk area, aku ni kan bawa kereta je, tapi aku tak tahu jalan sangat. Aku yang ikut Waze sebenarnya. Dah sampai Pasar Simpang. So mana yang duduk Perak ni mungkin tahu Pasar Simpang. So Sophie nak cari barang basah untuk kita masak malam ni. So jom teman Sophie. So kita dekat Pasar Simpang. Ni opa saya. Opa ada apa? Ikat-ikat mak, tak apalah dia. Yang bulat nanti sedap. Ini tak sedap. Oh, kalau betina punya tak sedap. Okey korang, opa saya cakap kalau betina dia tak panjang sardin dia. So opa saya tak suka betina, dia suka jantan. So kalau sardin jantan dia panjang, so dia sedap. So namanya opa aku, dia suka jantan-jantan, dia tak suka betina lah. Ada ayam muda order situ pun ada ayam muda. Aku dah order dah 2 ekor. 2 ekor. Rendang. So kita orang memang memerlukan santan yang betul-betul fresh gila. Diorang perah kat sini. Nampak tak? Diorang betul-betul perah. Guys, barang kita orang semua dah settle.
Okay, dah settle dah. Beli barang-barang apa ni? Barang-barang basah dekat pasar untuk nak buat rendang malam ni. So let's go, kita balik pukul 11.30 hari. So family Sophie, kita orang buat lemang jagung ramai-ramai. Semua pakat-pakat nak naik kan? Semua pakat-pakat nak masukkan lemang jagung. Kita masukkan apa ni? Tak ada masalah lain. Kita masukkan jagung. Kita punya tempat bakar lemang dah siap dah. Siapa rembat aku punya slipper? Nampak? Ni tempat lemang kita orang. Dah settle dah. Tinggal nak tunggu bakar je. Ini 5 perempuan semua pakai kurung kedah dengan kain batik sebenarnya. Lebihan jagung tadi untuk buat lemang tadi tu ada lebih. So makcik-makcik Sophie semua nak buat bubur jagung pada yang jagung terlebih tu. Tekan lemang. Masuk, tak ada lima, tak ada. Tampung je ada. Okay, so now kita orang kena apa siang ayam. Ayam untuk buat rendang ni. Kita orang nak buat rendang untuk pagi raya esok. So kita orang siang malam ni. Ni berapa ekor bu? Ayam tua 4, ayam muda 2 ekor. Ayam tua 4, ayam biasa 2 ekor. Kalau untuk ayam pencing lagi sedap kalau kita buat rendang. Ayam biasa yang 2 ekor tu kita orang buat untuk berbuka puasa malam ni. Orang kena ambil pisau baru. Kena asah. Sebab pisau kampung ni semua tumpul dah. Walaupun rasa tak beza pun tapi now aku barai cuci ayam, aku pergi pasar semua. Nanti beda 1 jam dulu. Mama, ni apa? Rendang ayam tua. Rendang ayam tua. Bukan. Tua bangka. Tak mahu lihat ni. Aduh. Struggle is real. Struggle is real guys. Kita tengok hujan pula. Sophie tengah mencari bunga api untuk kita nak buat malam raya. Aku buka tapi ni bazar dekat Cangkir Ibul. Nampak tak? Macam-macam ada. Dia api besar. Ini kecil. Okay, dah settle pergi. Kita orang dah settle pergi bazar. Lepas tu kita orang nak balik rumah. Mak curi lemang sial. Mak curi bawa lemang batang. Okay, so malam ni kita orang tengah buat. Kita orang nak pasang lampu raya dan kita orang nak main mercury. Aduh, betul. Lepas tu kat sana still bakar lemang lagi.
Berasap satu rumah weh. Meriah sangat. Alhamdulillah. Bagi dah bebas. Dua bak. Kita tengok tu berapa sama tu. Janganlah tengok terus. Hai guys. Okay, hari peraya pertama ni dengan panas-panas ni sebab sekarang pukul 1 tengah hari. Kita orang tengah nak berjalan ramai-ramai untuk nak ziarahi kita orang punya moyang, punya kubur. Kita orang ramai-ramai. Nampak? Tu Atuk, Sofi dah jalan dulu. Yang adik Sofi. Untuk saya kena tutup dengan kain sebab takut sakit nanti. Okay, kita pun dah sampai tanah perkuburan. Tanah perkuburan Islam Kampung Sendek. Dah sampai. Ini pula sungai yang kita orang time kecil kita orang selalu mandi dekat sini. Kalau balik je Kampung Sendok, kita orang memang akan mandi sungai kat jambatan ni lah. Dulu sungai kat sini kan air dia dalam peras mana dulu paras mana dulu tinggi. Boleh berenang. Sekarang tak boleh. Dulu boleh lah berenang, tapi sekarang ni paras buku lali je. Dulu sini best sangat tau. Sekarang dia punya air dah tak tinggi dah. Kalau dari Mak Sofi panggil Datuk lah. Kita orang panggil lah moyang. Tu nampak tak? Opah aku nak pergi mana ni? Opah tudung, ya Allah. Tak apalah. Opah punya tudung tu boleh jadikan payung untuk muka. Tutup muka saya. Sekarang ni adalah rumah pertama yang kita orang datang beraya. Sofi lupa nak rekod. Yang Sofi dah sampai rumah kedua sebenarnya. Tapi dah nak balik baru aku nak rekod. Sebab aku lupa. Ni rumah kedua. Rumah sepupu sepapat Atuk Sofi. Rumah kedua. Dah nak balik dah. Baru nak rekod. Baru teringat. Perut aku pun dah penuh. Dah tak larat dah. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai rumah ketiga. Duit tu berhajar tau. Dia macam dia ada. Ada beza ke dengan hajar tau tu? Berhajar tu. 3, 1, 2, 3. Tiada hubungan. Kita penting kerjaya baru pentingkan hubungan. Sebab aku ada nampak Nampak apa tu? story Sofi. Yang mana tu? Banyak saya kat story. Banyak kat Tak, story. story itu hanya orang tertentu saja. Sebab dia ada hijau di atas tu. Saya tak termasuk dalam tu. Yang mana Sofi? Ada a big surprise? Mungkin apa yang pegang phone kamera. Ada tak tahu? Hijau dan ada gambar kau. Hanya engkau yang aku cinta. Lagu apa? Mana? Hanya engkau seorang. Ada ke? Kau tak bagi tahu ke surprise untuk aku? Fitnah ni. Ada. Fitnah. Biasalah. I'm watching you guys. Thank you for notice us. Thank you.